Pemandu bas pekerja lagak samseng tampar cermin kereta. Seorang pemandu bas pekerja dirakam menampar cermin kereta dan cuba membuka pintu sebuah kereta di atas jalan raya di Jalan Silong, Senai, Johor Bahru. Menerusi rakaman kamera papan pemuka dashcam, kelihatan sebuah kereta pacuan 4 roda sedang mengikuri dari belakang ketika trafik di jalan raya sedang bergerak perlahan. Namun sebuah bas pekerja yang datang dari arah belakang dengan laju sempat menekan brek dan nyaris melanggar kereta berkenaan. Pemandu itu kemudiannya berhenti dan turun dari kenderaannya lalu menerpa ke arah pemandu kereta tersebut sambil menampar cermin kereta dan cuba membuka pintu. Berlaku pertikaman lidah antara mereka, namun pemandu kereta itu tidak menghiraukan pemandu bas berkenaan lalu beredar pergi selepas kesesakan trafik kembali pulih.